Assalamualaikum, salam sejahtera. Wai! Abah Al-Quran. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, Abah Al-Quran, check it out now. Ya berdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Mesti di antara berjuta yang tengok aku punya video ni, korang dah tengok cerita terbaru dekat Netflix, Physical Asia. Dia punya part lain untuk Physical punya series lah. Kalau sebelum ni ada Physical 100 Season 1 dan Season 2. Untuk siapa-siapa yang tengok, sekarang ni aku rasa dah episod ke-6 ke-7 macam tu lah. So, dia ada 8 negara Asia yang terlibat. Contohnya seperti Korea, Japan, Thailand, Mongolia, Turki, Indonesia, Australia dan juga Filipina. Semua tanya, mana Malaysia? Dan ramai juga dekat social media, orang duk posting dekat thread apa semua, tag nama-nama atlet-atlet yang terhebat. Itulah, inilah. Termasuk aku pun diorang tag tak kurang juga ada yang merendah-rendahkan lah atlet Malaysia ni. Kata atlet Malaysia ni tak padu, sebab tu tak layak masuk Physical Asia tu. Ada juga yang cakap, mana Aci kan, Malaysia ni ramai yang power-power, sepatutnya layak masuk Physical Asia ni. Jadi dekat sini aku nak menerangkan serba sedikit apa yang aku tahulah. Sebab sebagaimana yang korang tahu juga, aku pernah terlibat dengan beberapa program fitness dekat TV program lah, macam Who's Your Bro, Dewi Remaja, Hero Remaja. Mungkin ada persamaan, mungkin tak ada, tapi ini mungkin dapat bagi penjelasan dekat korang supaya tak adalah korang perak sangat. Mula-mula korang kena faham, ini bukanlah pertandingan sukan yang dapat pengiktirafan daripada mana-mana badan sukan di peringkat dunia macam Olimpik ke, CrossFit Game ke. Ini hanyalah satu program TV. Yes, program TV. Tujuan dia apa? Untuk entertainment sahaja. Dan semua decision berkenaan dengan negara mana yang nak masuk, berapa orang yang nak masuk, game apa yang nak dibuat, pengadilan dan sebagainya adalah di tangan pihak penerbit ataupun producer sendiri. Kalau korang tengok kan, list-list peserta-peserta yang terlibat dalam Physical Asia Season 1 ni, semuanya adalah atlet-atlet yang dah global superstar, yang dah mewakili mungkin peringkat Olimpik, CrossFit Game, Hyrox Elite 15, dan yang paling penting, dorang ni famous hampir seluruh dunia. Jadi bagi aku itu adalah mungkin kriteria yang diperlukan untuk nak select atlet mana yang nak masuk Physical Asia ni. Kalau tengok dekat Malaysia, siapa? Bagi tahu aku, siapa yang ada kriteria ni? Sebab rata-rata posting-posting, komen-komen yang aku tengok korang tag orang tu, tag orang ni, tag orang tu, tanya ChatGPT bagai, semuanya tak ada kesemua kriteria yang aku senaraikan tadi tu. Mungkin ada yang hebat tapi tak famous pula. Famous tapi mungkin dia tak pernah mewakili Malaysia, menang ke, dapat belt ke, dapat pingat emas ke. Mungkin ada yang hebat dan sebagainya tapi follower pula sikit. Dan aku remind lagi sekali, benda ni adalah program TV. Dia perlukan juga orang yang presentable, boleh bercakap, boleh berdrama-drama sikit. Sebab-sebab lain yang mungkin jadi faktor kenapa Malaysia tak ada dalam Physical Asia juga adalah kerana Malaysia ni bilangan orang yang langgan Netflix ni baru 2 juta lebih je guys. Kalau nak dikomparekan dalam negara-negara Asia yang lain, Malaysia di antara subscriber Netflix yang paling sedikit. Termasuklah yang subscribe satu je, tapi kau kongsi dengan satu kampung. Jadi mungkin dari situ juga Netflix ataupun producer dia berpendapat Malaysia mungkin dapat rating yang tak berapa nak bagus. Baik kita pergi fokus dekat negara-negara yang ramai langgan Netflix. Sebab lain yang mungkin mempengaruhi juga dari segi kos lah. Kalau dia jemput semua negara Asia dekat dalam Asia ni, mana nak cari duit bhai? Sebab atlet-atlet ni insya-Allah memang diorang disponsor from head to toe, termasuklah dengan penerbangan, penginapan, termasuklah dengan diorang punya training, diorang punya pemakanan, diorang punya suplemen, termasuk juga diorang kena fikirkan props, game-game, area, event, dia punya lokasi, dia punya barang-barang semua, logistik dan sebagainya. Benda tu juga mempengaruhi dia punya costing. Satu reason yang aku dapat tahu, yang ni memang legit lah, untuk series Physical 100 yang season 1 sangat-sangat kurang dapat sambutan dekat Malaysia sebenarnya. Jadi mungkin itu adalah sebab
sebab kenapa diorang tak buat Fizikal Asia ni, diorang tak jemput atlet daripada Malaysia. Sebab sebenarnya diorang dah plan Fizikal Asia ni daripada habis season 1 tu sendiri. So itu saja aku punya penerangan, serba sedikit, mungkin betul, mungkin tak betul, wallahualam, tapi ini berdasarkan aku punya pengalaman yang pernah terlibat dengan program TV, fitness program yang ditayangkan dekat TV. So ini sikit-sikit lah mungkin ada persamaan. InsyaAllah, mana tahu kalau season 1 Fizikal Asia ni dapat sambutan yang memberansangkan, ramai pergi subscribe Netflix dan sebagainya, InsyaAllah diorang akan ambil Malaysia lah juga untuk menyertai. Sebab kita tengok juga banyak lagi negara Asia yang tak dapat masuk. Contohnya macam Singapura, India, UAE. Jadi siapa yang korang rasa layak untuk represent Malaysia, yang ada kriteria yang aku bagi tahu tadi itulah. Janganlah kau main sebut je Sajat Kamarudin dan sebagainya. Boleh komen dekat bawah siapa yang korang rasa betul-betul layak untuk nak represent Malaysia untuk Fizikal Asia Season 2 kalau Malaysia dipilih. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Kalau akulah aku nak Sadam Pitli untuk mewakili Malaysia Fizikal Asia. Sebab dah lebih 30 kali naik tahta podium dekat event Spartan World Series. Oh, hebat.